Kalau datang, ya Allah, bersihkan aku, ya Allah, angkat darjat aku, ya Allah, aku nak jadi orang lebih baik daripada sebelum ni, ya Allah, maka Allah susun lah, sesuai dengan kemampuan kita. Rupanya sakit kita, kehilangan kita, keresahan, kegelisahan kita yang kita lalui itu semua adalah proses untuk Allah kabulkan permintaan sesuai dengan niat kita. Saya tanya satu soalan Dai, berkenaan niat tadi kan. Okey. Yang Dai kata orang pergi sekadar niat, sekadar nak tawarkan produk semua kan. Apa beza ya umrah ni yang sekadar ziarah dan umrah yang mengubah sebenarnya? Sebab jumlah total orang Islam yang pergi umrah ni ramai. Betul. Kalau kita ambil kat Malaysia saja, berapa ratus ribu yang pergi umrah setiap tahun. Tapi balik tu, apa sebenarnya identiti yang mereka bawa tu yang tak sama. Ada orang pergi umrah sama je balik tu. Ada orang pergi umrah, tiba-tiba dia ni baik lah pula, baru duduk berapa hari. So apa sebenarnya beza umrah yang sekadar ni pergi ziarah ya, tunaikan kewajipan, dengan umrah yang mengubah kehidupan? Apa beza dia? Macam ni kita nak nampak, sebab kita kena tengok dia punya output dia, result dia. Jadi mungkin sepanjang kat sana tu pengisian dia berbeza ke, mutawif dia mungkin tak tahulah, Allah alam, Ustaz Abdul Somad ke mutawif dia. Dia gempak-gempak kan. Tapi dia tidak menjanjikan, dia tidak semesti itu menjamin perubahan satu manusia. Sebab pertama sekali kita kena aware, kita kena mengaku bahawa perubahan itu, hidayat taufik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.